Assalamualaikum, jumpa lagi. Selamat datang ke channel saya. Hari ini saya nak panen pokok jambu madu strawberry. Pokok jambu madu strawberry, pokok rendah saja dalam pasu, tak dalam pot. Tanam buah dalam pot ataupun pasu. Okey, ni buahnya dah luruh dah. Ni. Okey, ni dah luruh ni. Jadi kita nak petik lah. Tengok buah dulu. Ni dah buah. Ni tak masak, ada yang sudah masak, ni boleh petik dah ni. Ni buah tak besar sangat sebab pokok tak berapa cantik sangat, sebab ulat bukan, tapi buah saya balut boleh makan. Okey, boleh makan. Ni dah begini. Okey, ni dah boleh petik. Boleh ambil semua lah ni. Okey, dulu tengok isi dalam lah. Bismillah. Dia berjus, tak berapa manis sangat, tapi tak lah, sebab dia tak nak manis macam jambu rektai tu, memang betul manis. Ni pun dia balut ni, dia luruh. Petik lagi. Ada tu. Pokok rendah saja. Pokok usia pokok ada, saya tak boleh tarikh tanam dalam pasu. Mana? Ini. Ni jambu madu strawberry. Tak tarikh pula, padam. 7/1/2019. Okey. Ni. Boleh tanam. Ni boleh petik ni. Boleh ambil semua. Merah buah ni belum lagi. Okey lagi. Kamera datang. Pakai handphone saja ni. Ni besar ni. Besar. Balut dah. Dah tak boleh makan. Ulat. Berluruh lah. Okey. Nampaknya ni dalam 2 kilo lebih dah. Ada lagi. Okey. Ni pun ada lagi. Ni. Tak lagi. Putih ni biar dalam plastik lah. Ni belum betul masak. Okay, ada dalam video saya sebelum ni, saya tanam ada 2-3 jenis jambu, green Thai, red Thai, dan jambu madu strawberry ni. Okay, semua banyak dalam pasu lah. Okey, itu saja kongsian pokok rendah saja, selalu pangkas. Dia dalam pasu, dia pokok tak tinggi, mudah. Itu saja ya. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Jambu madu strawberry. Bentuknya lonjong, tak macam rektai, dia bulat sikit lah. Bentuk tak macam rektai dia melonjong sikit. Okey, itu saja. Assalamualaikum, jumpa lagi.